Kamu tak pernah jumpa bangsa sebaik Melayu lah. Saya orang yang mengkaji, saya orang yang belajar, sampai sekarang ni saya belajar lagi. Kalau kamu carilah bangsa-bangsa di dunia, ya, terutama sejarah imigran yang berhijrah di satu tempat, kamu tak akan jumpa orang sebaik Melayu. Kalau ditakdirkan orang Melayu itu tidak beragama Islam, saya tidak fikir kamu dapat layanan yang sebegini baik. Hanya kerana Islam itu yang telah mengetuk pintu hati Melayu ini, menjadikan orang Melayu ini semakin baik, semakin baik. Sebab itu orang Melayu ni apabila dia dengar saja Cina masuk Islam, India masuk Islam, cara dia melayan dia tu, dia please dia, dia akan tengok sangat meraihkan. Dia sangat-sangat meraihkan. Kalau dia tengok orang Melayu boleh pakai baju Melayu, boleh cakap Melayu dengan baik, dia boleh makan budu, dia sangat-sangat meraihkan. Kamu tak akan jumpa bangsa ini kat tempat lain. Sebab itu pelancong-pelancong orang putih yang datang negara kita ni, dia terkejut tengok cara kita melayan tetamu dan sebagainya. Semua ini berlaku kerana orang Melayu telah memeluk agama Islam. Dia memahami Islam, betapa pentingnya orang Islam ni berbaik dengan bangsa-bangsa lain. Sebab itu jangan sembang karilah aku dapat A1, SPM, bahasa Melayu dan sebagainya kan. Kalau kamu tak reti nak memahami budaya dan cara hidup majoriti, cara hidup orang Melayu, menghormati penduduk asal, kamu jangan cakap soal kamu dapat A1 dalam bahasa Melayu dan SPM. Aku langsung tak respect, aku langsung tak kagum, dan paling aku bimbang bahasa Melayu kamu A1, jiwa kamu komunis.